Saya Muhammad Sabit bin Abu Bakar, Sabit Pakar daripada Fes Imperial Sdn Bhd, syarikat yang diamanahkan oleh Majlis Daerah Batu Gajah untuk kita menguruskan bangunan yang penuh dengan sejarah cinta dan juga sejarah pembinaannya, iaitu Kelly's Castle di Batu Gajah, Perak. November 2025 kita adakan suatu karnival yang dipanggil sebagai Karnival Jualan Rahmah untuk kita mendapatkan barang-barangan dengan harga yang murah daripada KPDN HAP. Di samping itu juga di Kelly's Castle ini, hari yang sama kita adakan berbagai-bagai agensi, contohnya seperti Majlis Daerah Batu Gajah, juga agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM, dan juga beberapa anak seni tempatan yang mempersembahkan kraft tangan ataupun kreativiti mereka untuk kita tunjukkan kepada pengunjung yang datang di Kelly's Castle. Selain itu, kita juga ada KKM daripada Kesihatan Malaysia untuk buat saringan kesihatan. Kita juga ada buat live cooking, pertunjukan memasak secara live. Juga kita bawakan khas persembahan Scottish ataupun persembahan Scotland, pipe and drums. Seramai 15 orang yang penuh dengan kostum Scotland daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang, akan menghiburkan anda daripada parking bawah sehingga ke dalam bangunan, di luar bangunan sehingga ke tingkat paling atas di rooftop Kelly's Castle ini untuk mereka buat persembahan Scottish. Jadi selain itu, kita juga panggil beberapa agensi yang lain, termasuk juga dengan swasta yang mempromosikan kereta BMW dan juga pameran-pameran seperti pameran keselamatan, taklimat tentang program, taklimat tentang pelancongan, juga dengan tourism Perak kita libatkan. Jadi agensi swasta juga agensi kerajaan kita datangkan ke Kelly's Castle hari ini 15 November 2025 bagi memeriahkan lagi. Sebenarnya ini adalah event pertama yang besar yang kita buat, iaitu Jualan Rahmah melibatkan komuniti. Sebelum ini, suatu aktiviti yang besar yang kita buat adalah majlis berbuka puasa dan juga iftar yang berlaku pada bulan 3 awal tahun yang lepas, awal tahun yang baru ini. Jadi bila kita lihat sambutan ini sangat bagus dan kita sudah pun merangka kalender 2026, aktiviti apa yang kita nak buat sepanjang tahun. Jadi sekarang ini tahun 2025 adalah tahun pertama kita menguruskan Kelly's Castle. Kita dapat lihat trendingnya untuk setahun. Antara program-program yang akan kita adakan selepas ini adalah sudah pasti Jualan Rahmah ini kita akan teruskan. Selain daripada itu, kita akan libatkan dengan Jabatan Perkhidmatan Malaysia. Kita ada program yang kita dah cuba untuk masuk. Kita juga berhubung dengan Jabatan Warisan Negara memandangkan Kelly's Castle ini, bangunan ini diwartakan di bawah Jabatan Warisan Negara. Selain daripada itu, kita juga sudah pun mulakan perbincangan dengan Jabatan Muzium Malaysia untuk mereka mengadakan program di sini supaya penceritaan berkenaan dengan sejarah itu lebih diketahui umum. Dan yang ketiga, kita sudah pun mula berhubung dengan Jabatan Arkib Negara untuk mendapatkan penceritaan yang diwartakan oleh Arkib Negara untuk kita melonjakkan lagi pengetahuan dan juga infografik yang akan kita masukkan di Kelly's Castle ini. Jadi harapan kami sudah pasti. Pertama, kita hendak lihat Kelly's Castle ini adalah suatu lokasi pelancongan yang boleh diterima umum secara ramai, yang mana kita matikan cerita, kita hentikan cerita berkenaan dengan cerita-cerita mistik dan hantu, kita bangkitkan cerita-cerita sejarah, kita bangkitkan cerita tentang indahnya bangunan ataupun architecture seni bina Kelly's Castle itu sendiri. Dan yang ketiga, kita wujudkan pengetahuan berkenaan dengan agro-tourism yang telah pun kita mulakan Mother's Farm at Kelly's Castle di Kelly's Castle ini. Saya sangat suka untuk mengajak semua yang mendengar, yang melihat video ini untuk datang, lihat, amati, hargai apa yang ada dan juga apa yang akan diadakan, akan diwujudkan melalui social media kami
Dan kita boleh lihat dari awal tahun 2025 ini kita tidak henti-henti dengan usaha menambah aktiviti yang pertama. Yang kedua, sudah pasti kita tidak henti-henti berusaha untuk memperbaiki, mempertingkatkan infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan kepada pengunjung. Yang ketiga, kita tidak henti-henti bercerita berkenaan dengan kisah cinta ataupun kisah pembinaan Kelly's Castle ini sendiri, sebab kisah bangunan ini tersedia sama dengan cerita Taj Mahal yang dibina daripada Shah Jahan kepada Mumtaz isterinya, menunjukkan tanda cintanya. Begitu juga dengan Kelly's Castle. Sebab itu banyak kita punya promosi, iklan, kita tunjukkan Kelly's Castle Taj Mahal Tanah Melayu. Kerana Kelly's Castle ini terbina atas dasar William Kelly's cintakan kepada isterinya Agnes untuk mereka duduk di istana ini. Kelly's Castle ini sudah pun kita buka pada waktu malam. Tidak ada mistik, tidak ada hantu, tidak ada yang menakutkan. Kerana apa? Kita sudah pun mula banyak konten-konten, banyak orang-orang kita dah panggil duduk di sini di malam hari buat live sehingga pukul 2 pagi, 3 pagi, alhamdulillah tidak ada apa-apa gangguan. Jadi di malam hari kita buka sehingga 10 malam. Boleh lihat bangunan ini sama seperti bangunan di Colosseum di Rome, Italy. Kenapa? Kerana pertama, seni binanya hampir sama. Yang kedua, warna yang kita letakkan lampu dalam bangunan ini berwarna oranye ke kuning-kuningan, menyamai bangunan Colosseum di Rome, Italy. Jadi dua kisah ini yang tuan-puan kita semua kena faham tentang cinta seorang lelaki kepada seorang isteri. Dan yang kedua, keunikan, kecantikan bangunan ini seperti di Colosseum Rome, Italy, di Kelly's Castle. Untuk tidak mengecewakan sesiapa yang sudah pun sampai di Kelly's Castle, jadi kita tidak tutup. Kita beroperasi 365 hari setiap hari. Setiap hari kita tidak ada hari yang tutup kerana kita harus tahu bahawa setiap orang, setiap hari akan ada pengunjung yang ingin berkunjung ke Kelly's Castle ini. Jadi kita tidak boleh tutup. Maka kita buka setiap hari dari jam 9 pagi sehingga 9.30 malam setiap hari. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh pilih sama ada nak datang pada waktu pagi ataupun pada waktu malam ataupun pada waktu senja untuk melihat keindahan sunset yang boleh dilihat dari atas bangunan Kelly's Castle ini. Jadi datanglah pada waktu pagi sehingga waktu malam, 9 pagi hingga 9.30 malam setiap hari kita buka.